Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ni. Uh, Hari ni tajuk berat sikit. Malam ada orang tanya tajuk apa. Puan Azam tanya. Saya tak dapat nak beri tajuk semalam. Hari ni saya tengok ada tajuk ni berat. Ada banyak beberapa tajuk berat yang saya ada. Tapi saya tunjukkan di sini apa dia. Okey. Tajuk berat saya ni dah lama saya tulis ni, tapi saya dah sampaikan dalam ceramah-ceramah saya dulu. Ini malam ni saya ulanglah untuk kita punya live ni. Kelangsungan hidup dengan homopati. Jadi kita pergi sini, saya menceritakan di mana peranan yang boleh dimainkan oleh homopati pada mereka yang menghadapi sakit-sakit ini. Itu maknanya melangsungkan kehidupan menggunakan homopati. Kalau tidak, dengan sistem lain, mungkin ada jawapannya, mungkin dapat diselesaikan. Saya tidak menelitinya, tapi sakit-sakit ini yang didapati sukar dibela oleh sistem-sistem lain dapat uruskan dengan baik oleh homopati. Jadi dia banyak saya tulis ini. Jadi saya tak dapat nak itu semua. Saya nak pergi kepada satu bahagian dia detail sikit benda ni. Anxiety. Anxiety. Di sini dituliskan sini, anxiety, kecelaruan, keresahan. Kecelaruan, keresahan. Ada juga yang menggunakan istilah anxiety disorder. Jadi kita akan gunakan istilah anxiety saja di sini. Pendek sikit. Ada tanda-tanda orang mengidap anxiety ialah tangan dan jari menggeletar, sering sesak nafas, otot kejang dan sakit, terlebih selera makan, kurang selera makan pun ada. Dia punya perasaan dia tidak tenteram. Jantung selalu berdebar, sukar tidur malam, sering rasa loya, tidak berhenti berpeluh. Ini dia punya tanda-tandanya. Ini anxiety. Ada yang kata anxiety disorder.
Jadi saya gunakan perkataan anxiety saja. Dalam penerangan saya tulis sini, benda ni saya ambil daripada majalah-majalah. Anxiety adalah sebuah bentuk gangguan mental yang paling biasa dan menjejaskan hampir 30% orang dewasa pada satu ketika dalam hidup mereka. Walau bagaimanapun, anxiety boleh dirawat dan beberapa rawatan berkesan tersedia dan ramai orang boleh menjalani kehidupan secara produktif dan normal balik. Dalam pada itu terdapat juga individu yang tiada mendapat rawatan yang betul dan menjadikan mereka tidak dapat menyesuaikan kehidupan dalam persekitaran yang mencabar sekarang. Mereka yang berpenyakit anxiety tidak mempunyai jati diri. Kalau dia selalu aja orang kata resah dan sebagainya, memanglah selalu merendah diri, mengesahkan walau mengalah, dia selalu mengalah walaupun perkara tersebut menyebabkan kerugian kepadanya. Remedi yang paling baik sekali adalah kasinosin. Anxiety berpunca daripada terperanjat. Ini dia. Kadang-kadang terperanjat itu sebab saya kata penyakit yang kita patut elakkan ialah terperanjat ni. Dia dalam makan dia. Jadi anxiety berpunca daripada terperanjat, trauma yang dialami, kekecewaan yang mendalam, contoh rawatan termasuk netremio, pustatila dan stabisagra. Ini antaranya lah. Homeopati mempunyai beberapa remedi yang amat sesuai untuk menyembuhkan anxiety dan kehidupan yang terganggu mampu diteruskan semula dengan lebih dinamik dan berjaya. Jadi macam ni. Kenapa saya pilih ini? Anxiety dia bukan sakit, dia sihat. Orang nampak sihat. Dia nampak sihat. It's a mental problem. Sakit mental. Jadi dia tak sakit. Dia boleh berjalan, bergaul, semua biasa. Semua biasa. Kita tengok. Tapi kalau kita teliti halus-halus, dia ni tidak dapat hidup 100% yang dia sepatut warisi. Dia sentiasa suka merendah diri. Padahal dia tidak perlu begitu. Dia patut biasalah. Kalau kita betul-betul kata kita punya, kita punya. Kita tidak perlu mengalah. Jadi kadang-kadang kita mengalah sebab kita tahu kita betul, tapi kita sengaja mengalah. Itu lain. Tapi ini dia tak tahu dia betul ke salah, dia mengalah terus dengan orang. Jadi yang itu sakit. Yang tadi tahu dia mengalah, dia tahu dia mengalah. Itu tidak apa. Jadi ini dia. Jadi homeopati mempunyai beberapa remedi yang saya kata tadi. Walau bagaimanapun perlu diambil perhatian bahawa anxiety adalah penyakit mental. Perhatian pada tahapnya boleh menolong. Perhatian pada tahap boleh menolong dalam membawa memberikan remedi. Okey, remedi dia dulu.
Jadi homeopati mampu menyembuhkan anxiety. Jadi anxiety ni, orang anxiety kadang-kadang dia tak tahu. Jadi dia selalunya dia dah begitu. Jadi dia terima dia begitu. Jadi dia sebenarnya berpenyakit. Jadi ini anxiety ni jap. Saya just introducekan saja dulu. Kemudian kita boleh bincang kita ini. Okey, dah habis. Okey. Ini penyakit anxiety. Malam ni kita bincang anxiety. Anxiety. Dia berpunca daripada macam-macam. Tadi berpunca daripada dia terperanjat. Dia biasa. Lepas tu dia terperanjat. Dia berubah. Dia terperanjat ni macam-macam. Dia boleh terperanjat sebab accident, terperanjat jatuh, terperanjat untuk dan dia dia sergah dia sebagainya, sentiasa dibuli. Jadi orang kena buli ni dia boleh dapat anxiety. Dia anxiety. Jadi anxiety berpunca daripada itu kekecewaan, trauma yang dialami, kekecewaan yang mendalam. Misalnya dia ambil suatu peperiksaan dan dengan suatu harapan yang tinggi, tiba-tiba dia tak capai harapan itu. Dia terpaksa terima apa yang ada je. Jadi ada yang boleh menyesuaikan diri, ada yang tidak boleh menyesuaikan diri. Yang tak boleh menyesuaikan itulah yang dapat trauma, yang dia dapat anxiety. Yang dapat menyesuaikan tu dia dah boleh kawal. Dia tidak boleh kawal. Macam yang saya katakan tadi, ada orang dia mengalah. Dia mengalah dengan dia tahu dia sebenarnya dia benar, tapi dia tidak mahu wujudkan satu suasana yang bercelaru, tak mahu membuat satu angkara, tidak mahu nak menjaga keadaan. Jadi dia kata, tak apa, okeylah. Saya rasa saya salah dalam hal ni. Saya boleh terima. Orang tu dia bukan anxiety. Tapi kalau ada orang dia masuk dia dalam satu situasi, dia tengok dia terus mengalah saja. Dia terus mengalah. Dia tidak terdaya nak melawan depan. Misalnya dia tengok orang yang datang tu dengan satu karakter, dia dah terasa tertekan, terus dia mengalah. Itu yang dikelaskan tadi itu sebagai anxiety. Ini bukan saya punya itu, saya ambil daripada itu majalah-majalah publication, dan itu cuma saya ubah bahasa saja. Jadi itu dia anxiety. So malam ni kita bincang macam anxiety, macam yang dikatakan semalam. Dan memang mana dia hari ni hero saya daripada Melaka ada Anwar. Bukan main dengan malam-malam pakai cermin hitam. Anwar, sila masuk kalau betul ada.
Jadi kita itu ya, perkataan yang penghabisan sekali saya bawa balik kepada itu tu. Saya fokus balik kepada apa yang ditulis tu. Dia kata sini, anxiety bawah ni. Saya tak nampak, boleh tidak nampak ni. Homeopati mampu menyembuhkan homeopati. Jadi menyembuhkan, dia bukan suppress. Hanya sekejap kita terasa macam kata khayal sekejap, kita jadi kuat sekejap. Tidak. Jadi dia menyembuhkan homeopati. Maknanya dia normalkan balik orang itu, orang yang katakan anxiety tadi. Jadi saya nak pergi balik kepada dan simptom-simptomnya adalah, kita balik-balik, kita akan gunakan istilah anxiety. Antara tanda-tanda orang menghidap anxiety ialah tangan dan jarinya menggeletar. Sikit aja hal, dia dah macam menggeletar. Banyak kita dengar, kita jumpa orang macam tu. Dia tak boleh stres. Dia cepat dapat anxiety. Jadi dia menggeletar, sering sesak nafas. Ada hal sikit, pernafasan dia terganggu. Otot kejang dan sakit. Ini teruk sikit lah. Saya ada tengok orang bila dia kata dia itu terjejas tu, dia terus lembik kadang-kadang. Terlebih selera makan. Orang kuat makan. Jadi saya rasa orang kuat makan ni dan orang berat badan ni mungkin sebab anxiety jugalah. Baru saya tahu, terbaca balik. Selera terlebih selera makan, kurang selera makan pun juga kuah kering. Makan banyak tapi kuah kering, tak naik. Jantung selalu berdebar. Itu banyak kata jumpa. Ya, itu banyak orang itu. Bila kata anxiety, dia kata dia jantung selalu berdebar. Tapi orang kurus, kurang selera makan, ada problem dia tak boleh makan. Selalunya kita tidak associatekan itu sebagai anxiety. Jadi malam ni, ini definition, bukan saya punya. Definition anxiety. Antara tanda-tanda orang menghidap anxiety adalah tangan dan jari menggeletar, sering sesak nafas, otot kejang dan sakit, terlebih selera makan, kurang selera makan, jantung selalu berdebar, sukar tidur malam. Orang tak boleh tidur malam, berdebar-debar. Anxiety. Pergi hospital, dia bagi kita ubat tidur. Sering rasa loya. Sering rasa loya. Ini jarang. Ini masuk dalam itu, tanda-tanda anxiety. Sering rasa loya. Tidak berhenti berpeluh. Badan dia sentiasa berpeluh je badan dia. Dia terganggu sikit fikiran dia berpeluh. Anxiety adalah sebuah bentuk gangguan mental yang paling biasa, yang menjejaskan hampir 30% orang dewasa pada satu ketika dalam hidup mereka. Maknanya antara kita 30%, antara kita ada terkena itu anxiety pada dalam hidup mereka. Bagaimanapun, anxiety boleh dirawat dan beberapa rawatan berkesan tersedia dan ramai orang boleh menjalani kehidupan secara produktif dan normal. Ya, okey.
Itu dari cerita-cerita lagi itu tak perlu saya katakan, saya masuk ke situ. Jadi anxiety berpunca daripada terpanjat, ada kata saya cakap tadi tu, kekecewaan dan sebagainya. Okey, kelikan kawan lain nak masuk. Saya kenapa hari ni saya punya ni ada masalah pula ni. Asal saya tak nampak dah hari ni. Buat dengan kawan dia. Hai, saya pun ada masalah sini ni. Saya dah tak nampak dalam ni. Kau orang tepuk tangan aku bertarung di sini bagaimana nak selesaikan masalah aku sini ni. Alah. Okey. Apa pasal saya tak keluar sini? Saya tak dapat. Oh. Okey. Got it. Okey. Kacau-campur lah. Tajuk sekarang anxiety. Ya. Tajuk sekarang anxiety. Ini kalau salah, kita pergi, orang bagi ubat tidur, kita tak boleh tidur sebab anxiety, dia bagi ubat tidur. Jadi kita di drug untuk tidur. Kita selalu menggeletar, takut, itu pun anxiety. Mana ni? Alah. Macam hari ni lain dia keluar lah. Okey, saya tunggulah kalau siapa dah masuklah. Kita tunggu benda ni. Finish cut your service. Ini draw gas lighting pun tak ada. Benda ni juga tak ada. Nampak ada. Anwar. Ya, Prof. Assalamualaikum. Saya ada ni. Anxiety. Hari ni cerita anxiety. Awak dengar tadi? Dengar, saya dengar. Okey. Nak campur-campur lah. Bagaimana hipnoterapi menang benda ni? Okey, saya sekarang kita cerita dulu berkenaan dengan simptom dia. Ya. Okey, orang yang kena anxiety ni, dia mengalami situasi yang seperti tak tentu arah. Dia nak buat apa-apa pun dalam keadaan ketakutan. Tetapi benda ni was-was. Ya, sangat was-was. Ya. Dia bukan sekadar was-was saja, tetapi was-was yang membuatkan kadang-kadang badan menggigil, ada rasa nak mati, ada itu rasa dah ekstrim. Itu dah ekstrim tu. Itu dah terlampau dah tu. Ya. Okey, itu kita faham, dan ada di antaranya sehinggakan dia nak memandu pun dia tak yakin. Ya, betul. Betul.
Jadi orang anxiety ni lagi satu, kadang-kadang ada di antaranya mereka ni tak boleh terperanjat. Ibaratnya macam seperti dia dengar ada kematian orang-orang yang terdekat dekat dia, dia akan macam seolah-olah keadaan dia tu, nak cakap tu susah, tapi orang yang kena anxiety je yang faham benda ni. Jadi kalau orang yang tak tahu, yang tak faham tentang anxiety, dia akan kata orang yang anxiety ni macam ada mengada-ngada. Macam buat-buat, kata dia. Tetapi yang orang anxiety ni, dia saja yang faham keadaan dia, yang seolah-olah dia ni ketakutan yang tak tentu pasal, dia punya pemikiran dia yang terlalu over. Jadi banyak benda-benda yang kadang-kadang membuatkan dia tak boleh nak melakukan sesuatu itu dengan sendiri. Dia perlukan seseorang untuk teman dia. Dia banyak benda. Jadi dalam hipnoterapi ni biasanya saya akan tengok apa punca dia. Kita akan masuk ke minda bawah sadar dia, ataupun dalam bahasa Melayu kita, bukan minda bawah sadar, sebenarnya kita menyelami jiwanya, di mana yang tak settle lagi kita cuba bantu settlekan. Ada kadang-kadang dia mengalami marah, dia terperangkap dalam situasi marah yang tak boleh nak keluar. Dia tak boleh keluar daripada perangkap emosi marah tu. Jadi bila tubuh badan dia itu mendetek bahawa dia ni berada di dalam kemarahan sentiasa, mood fight and flight tu yang membuatkan simptom-simptom anxiety ni datang. Dia mula rasa mual, rasa nak muntah, rasa... Orang kalau betul-betul marah, Prof, dia kalau betul-betul marah, orang tu boleh pengsan tau. Kalau orang itu sangat marah. Kalau orang yang dalam ketakutan, dia pun boleh mengalami macam histeria, macam-macam benda ni. Jadi benda ni sebenarnya dia luas, dia sangat luas, dan kita kena tengok apakah punca sebenar. Kalau kita pergi doktor, biasa dia bagi ubat Xanax tu, bagi ubat relax, jadi pesakit tu akan tenang lah. Ubat tenang dia tu. ni Anwar, sebentar saya ingat ni, dia anxiety ni dia datang satu pada ketika-ketika tertentu tau. Padahal orang tu kita tengok stabil. Ya, betul. Misalnya, misalnya dia nak berbahas. Okey. Dia nak kena naik atas stage tu. Okey. Pada masa itu, sekejap pada mula tu dia kena anxiety. Lepas tu bila dia dah mula bercakap, dia hilang anxiety tu. Oh, yang itu anxiety beri peringkat ringan lagi, Prof. Ya betul. Tapi yang itu masih lagi okey, yang itu tak. Yang itu dikelaskan juga sebagai anxiety. Yang Anwar cakap tadi tu, yang kita selalu bincangkan, anxiety yang teruk. Ya, yang teruk. Yang teruk. Misalnya kan, orang jadi pengantin. Okey. Tiba-tiba ada yang dia pengsan. Apa dah tak kita dengar dulu orang nak naik pesanin boleh pengsan? Ya, ada. Itu kalau kita dulu dia kata kena buat. Posak lah. Itu jam bomo naik tocang lah. Ya. Padahal dia anxiety. Betul. Jadi orang anxiety ni kalau dia tu tahu dia mengalami anxiety, dia boleh prepare diri dia. Antara ubat kalau homopati orang macam tu, kita bagikan lycopodium. Untuk dia dah mengatasi sikit itu tu. Dia ibarat kita lalu kereta, jalan kereta, ada lubang sikit. Bagaimana nak elakkan lubang ni, bagaimana jalan kereta tu supaya smooth saja, tidak terbolos dalam lubang tu. Jadi kita bagi ubat. Macam kata orang takut misalnya,
dia ni masalah dia nak naik atas pentas ni. Kadang-kadang dia nak naik atas pentas tu satu katakan dia nak terima hadiah ya. Tak kira lah di sekolah, kalau dia hadiah di sekolah, kalau hadiah tempat lain hadiah tempat lain. Kadang hadiah tu satu forum yang kecil. Ada yang bila dia nak naik, nak tiba masa dia naik itu, orang satu seorang naik, nak tiba masa dia nak naik itu, dia dapat berpuluh tangan. Itu anxiety juga, no? Ya, betul. Saya ada dapat satu kes, dia ni seorang kapten tentera, bro. Kira kalau biasa tentera ni jiwa dia memang kuat lah. Ya, betul. Tapi dia mengalami anxiety yang sangat parah. Ya. Sehingga kan dia tidak boleh berada dalam kerumunan yang ramai. Ya. Dan nak solat Jumaat pun dia kata bila orang terlalu ramai dalam masjid tu dia rasa macam nak lari daripada nak keluar baris daripada daripada solat tu. Jadi sampai peringkat macam tu, dia punya parah dia. Tapi saya buat dia beberapa sesi lah. Alhamdulillah dia sihat dah. Kemarin dia ada telefon saya, dia beritahu ucap terima kasih, dia kata dia dah okey, dah boleh move on, dia kata. Tapi Prof, benda ni dia tidak menyerang orang dalam tempoh yang sekejap sebenarnya. Dia sebelum jadi anxiety ni, dah bertahun-tahun benda tu terjadi dalam diri dia, baru dia mengalami, baru dia rasakan simptom parah tu dah ada dalam diri dia. Jadi saya masa tu saya terapi dia. Saya masuk ke dalam minda bawah sadar dia, saya cuba tanya dia. Rupanya masalah dia kecil je. Bergaduh dengan anak. Dia bergaduh dengan anak dia. Jadi dia bergaduh dengan anak dia, saya cuba selesaikan. Benda tu tak selesai di peringkat minda bawah sadar dia. Di peringkat jiwa dia tak selesai. Jadi dia seolah-olah di peringkat jiwa dia tidak dapat maafkan anak dia. Walaupun mulut dia kata, saya dah maafkan anak saya. Tetapi di peringkat jiwa dia sangat marah. Dan saya cuba lakukan halusinasi, saya panggil anak dia untuk berdepan dengan dia dan memaafkan dia. Barulah di peringkat jiwa itu dapat dia lepaskan. Dan Alhamdulillah. Selepas tu dia rasa lapang, dia rasa tidak ada lagi gemetaran. Pasal ialah askar, bila dicabar dengan anak tu, kemungkinan dia punya marah tu mungkin tak dapat dibendung agaknya. Kadang kita tak tahu situasi orang. Kadang ada orang yang mengalami keadaan yang pada kita alah kecil je benda tu, tapi bagi dia besar. Di situ yang kita kena bantu dia. Macam mana kita nak tolong dia. Memang obat saya tak nafikan. Obat ni boleh membantu, sangat membantu. Tetapi dia membantu untuk tempoh sementara. Cuma yang boleh mengekalkan dia sihat tu, kita bantu dia, kita terapi minda bawah sadar dia atau jiwa dia tu, kita terapi yang di peringkat jiwanya bahawa dia benar-benar telah mengampunkan anak dia, telah memaafkan anak dia, baru dia terlepas dari jerat daripada jerat emosi marah tu tadi. Tapi itulah cara yang biasa saya buat. Saya akan cari akar masalah dia. Lepas tu saya akan cubalah beberapa teknik yang di mana saya boleh bantu dia. Dan biasanya alhamdulillah lah. Tapi memang saya perlukan ubat. Saya perlukan ubat dia untuk dia tenang, untuk dia relax sementara waktu. Kalau tidak, dia tak boleh nak tenang. Dia tak boleh nak tenang. Kita nak hipnosis dia pun ada cabaran lah sikit. Biar dia tenang, biar dia relax dulu. Kalau Prof kata ada ubat untuk anxiety ni, jadi bagi dia ubat, tapi yang boleh membantu dia sebenarnya adalah dalaman diri dia dulu. Ya, betul. Itu obat yang sebenarnya. Jadi di sini tengok sini ni dalam homeopati, dia kata anxiety berpunca daripada terperanjat, trauma yang tidak dialami, kekecewaan yang mendalam,
Contoh rawatan termasuk dia banyak ubat yang boleh kita gunakan. Tapi dilistkan di sini 3 yang utama lah. Natriumio, pada mereka homeopati patut tahu ni, ni garam biasa. Garam makan kita tu nanti potentize boleh jadi. Dan itu sebab kita tengok kadang ada bomo. Dia tak garam. Betul. Dia jampi garam. Kemudian pusatila, ini jenis tumbuhan herba. Kemudian kita ada Staphylococcus lagi satu. Dan tiga-tiga ni memang ubat utama dalam homeopati. Kita panggil dia polycress. Dan inilah ni jam. Jadi homeopati ni Prof, berapa lama dia punya tempoh untuk dia boleh tenang tu Prof? Tenang ubat ni kita kan dalam homeopati, kalau misalnya ini masalah mental, kita gunakan dia skala dan dia mengambil masa panjang untuk dia baik pelan-pelan tau. Dia tidak terus. Kalau saya pernah tengok orang anxiety ini pergi pada ruqyah, kesannya serta-merta. Ya. Situ lebih ruqyah tu. Saya dah tengok, itu saya tengok sendiri. Dan dia terus daripada budak penakut dia jadi budak yang berani. Jadi kalau hipnoterapi pula, bila dia kita buat perbandingan dengan ruqyah, bila dia ruqyah itu dia bermakna ada diri baru yang muncul. Ya. Dalam ruqyah dia katakan ada jin lah, ada saka lah, ada apalah. Tetapi dalam hipnosis kita namakan dia sebagai ego state. Bermakna ada ego tertentu dia yang muncul. Dan di situlah saya punya peranan, saya pujuk ego dia tu supaya lepaskan ego dia tu. Kalau dia marah biasanya saya bagi dia bantal. Dia akan lanyak. Pernah satu kejadian bantal saya hancur bantal tu pecah kerana dia nak lepaskan marah dia tu. Sampaikan saya tanya dia, kalau masih marah lagi, pukullah musuh dia tu. Dia marah dengan seseorang masa tu. Jadi saya lakukan hipnosis, saya mengatakan bahawa bantal itulah musuh dia. Jadi dia tak nak maafkan. Dia nak pukul juga orang tu. Dia punya marah dia. Jadi dia pukul, dia hentam, dia lanyak bantal tu sampai berkecai. Sampaikan saya tanya dia, apakah masih nak pukul lagi? Dan lama kelamaan dia kata, saya dah puas. Saya dah rasa lega. Saya dah lepaskan kemarahan saya. Di situlah saya mainkan peranan saya dalam hipnosis bahawa orang itu sekarang awak dah lepaskan kemarahannya, maka maafkanlah dia. Dan dia maafkan dan okey. Selepas tu dia sembuh. Tapi kalau dalam ruqyah pula, dia anggap benda tu seperti saka, seperti jin. Kadang-kadang dia berunding nak pergi Islamkan jin tu, nak hantar ke Mekah. Itu kita tak kita tak sepelekan dia punya teknik. Mungkin cara dia tu betul. Itu cara dia. Tapi dalam hipnosis kita pakai cara kita. Jadi saya berunding dengan ego dia tu dan bukan dengan identiti baru seperti jin dan saka tu. Jadi yang penting dalam psikologi ni bukan teknik, tapi bagaimana kita boleh memprogram jiwa dia itu supaya dapat stabil, jiwa dia dapat tenang, dapat membaik, dan itulah matlamatnya. Sama ada dia nak pakai ilmu Siam ke, nak pakai ilmu Melayu ke, nak pakai ilmu orang asli ke, tak penting. Teknik saya tak peduli. Yang
apakah teknik itu benar-benar boleh membantu? Kerana kita tak nafikan ruqyah juga banyak membantu orang untuk sembuh, hemopati juga banyak membantu orang untuk sembuh. Jadi yang bahagian banyak bomo Siam ke bomo Melayu pun ada juga yang boleh menyembuhkan. Jadi teknik dalam psikologi, teknik bukan cara utama, bukan punca utama untuk sembuh. Yang penting dia sembuh, apakah jiwanya itu daripada marah dia boleh sembuh, dia boleh pulihkan. Begitulah Prof, kiranya. Ya. Nak susun ayat dia pun susah juga. Saya Okey. nak invite orang lain juga. Tak. Invite je. Ah, Ah, ah. Ni ada saya invite siapa ni? Haliza. Okey. Aliza. Biar dia masuk. Itulah tu. Ah, ah. Dah invite tapi tak ada itu. Okey, yang ni tadi Mesa ni dia tanya, apakah anxiety disebabkan gangguan jin dan lain-lain? Okey. Saya menjawab daripada sudut pandang hipnosis, sudut pandang psikologi. Jadi sebenarnya anxiety itu adalah berpunca daripada emosi yang terperangkap dalam diri seseorang. Jadi orang yang kena anxiety ni, dia sebenarnya dia mengalami masalah yang bertimpa-timpa. Masalah hutang, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan. Sampaikan dia kadang-kadang fikiran dia tu dah tak tahu ke mana lagi nak pergi. Ke mana lagi dia sentiasa dikejar dengan berbagai-bagai fikiran sehingga kan tubuh dia tu menjadi seolah-olah menjadi macam ketakutan. Jadi dia jadi ketakutan, dia jadi kerisauan, dia jadi kesedihan yang tempoh yang panjang. Itulah puncanya anxiety. Jadi itu pada sudut pandang psikologi lah. Jadi sebenarnya kalau seseorang tu jiwa dia gembira, jiwa dia sentiasa berada dalam ketenangan, kedamaian. Jadi orang yang paling ampuh mengawal jiwa ni, kalau saya perhatikan adalah orang politik. Orang politik paling handal dalam mengawal jiwa mereka. Dikutuk, dihina, dikata apa pun dia senyum. Dia steady je. Jarang orang politik ni kadang-kadang yang mana handal-handal dalam politik ni. Dia boleh mengawal emosi dia dengan baik dan dia tidak mengalami apa-apa masalah kesihatan. Dia boleh atasi, Dia boleh atasi. Dia boleh atasi dalam sekelip mata, dia boleh atasi masalah. Betul. Dia ada anxiety juga. Dia ada anxiety juga, tapi dia boleh atasi. Ya, pasal dia boleh bagi jawapan yang betul kepada diri dia. Kalau andai kata dia tu berada dalam situasi kalah dalam pilihan raya contohnya. Tak apa, sekarang aku kalah, tapi jawatan aku sebagai menteri masih ada. Ibaratnya macam tu. Jadi dia boleh kilas dia punya perasaan kecewa dia tu digantikan dengan satu perasaan yang lain. Di situ yang dia boleh tengok, misal kata Dr. Mahathir, dia boleh hidup sampai 100 tahun. Bukan dia tak ada sakit, dia pun ada macam-macam sakit. Tetapi dia memang handal di dalam mengawal emosi dia tu. Dia boleh atasi masalah-masalah emosi dia tu. Dia boleh berdebat dalam otak dia, Anwar. Ya, betul. Dia boleh mengata kalau aku salah, kalau aku kalah pun, apa halnya? Betul. Bagaimana aku boleh, dia boleh berdialog dalam diri dia sendiri. Betul. Dia boleh dialog, itulah dia mengatasi masalah anxiety dia. Orang yang kena anxiety ni adalah orang yang tak boleh settlekan, yang tak boleh manage, yang tak boleh takbir emosinya sendiri. Ya. Jadi di situ, kalau ubat VFE, itu Fikri adalah ubat yang utama sekali. Dan menguatkan otak kita berfikir dalam kesuntukan.
Awak sambil kita bercakap ni, saya pun cari juga nama orang yang nak masuk atau soalan-soalan ni. Ni ada daripada Anwar Ya'ad Muhammad ni, dia kata saya dah merasa selama 7 tahun, Alhamdulillah 70% sembuh dengan rawatan Prof, kata dia. Masalah anxiety dia lah. Itu Anwar, ya. Dia pada tabah tu. Okey, ni maksud anxiety punca daripada gejolak emosi. Apakah faktor makanan juga mempengaruhi? Ya, faktor makanan juga mempengaruhi. Dia banyak faktor. Faktor makanan juga sangat mempengaruhi. Dia kalau ubat homeopati ni, Prof kena buatkan satu. Pasal sekarang ni masalah anxiety ni memang satu dah jadi fenomena yang terbiasa dah. Ramai yang kena anxiety ni sekarang ni. Ya. Terlalu ramai. Jadi kadang kita ni sebagai perawat, macam saya tak pernah lah mikirkan orang ni kena jin ke apa ke. Jadi saya akan fikirkan, saya akan tengok dia daripada sudut emosi je lah. Kalaulah orang tu dia punya simptom dia betul-betul memang di luar nalar psikologi, itu saya akan minta dia refer kepada perawat-perawat kampung lah. Biasanya saya minta dia, itu mungkin juga ada gangguan-gangguan mistik yang kita sendiri tak pernah belajar, yang kita bukan kepakaran di bidang tu, dan biasanya saya akan minta dia pergi ke perawat-perawat kampung. Itu memang ada tu Prof, memang pernah saya jumpa. Kadang-kadang dia punya tingkah laku tu sangat pelik dan bukan tak manasabah akal kita kadang-kadang benda tu. Itu saya tak dia pergilah jumpa perawat kampung. Jadi saya pun bukanlah mengatakan semuanya berkenaan dengan emosi, tapi kita pun kena percaya juga bahawa ada sihir, ada ain dan sebagainya. Ini benda-benda macam tu dia mengganggu kita punya aura, Anwar. Ya, betul. Jadi aura yang terganggu ni kita boleh kuatkan, kita boleh baiki dengan menguatkan kita punya pemikiran. Fikiran kita kena kuat. Itu kadang-kadang bila orang ni bila itu dia kata astaghfar katanya. Astaghfar tu adalah satu diagnosis dia. Ya, dia macam ni. Ubat dia. Dia kadang-kadang kita sebagai orang yang tak kena anxiety ni, kita cakap bersabar. Memang kita minta dia bersabar dan sebagainya. Tetapi orang yang mengalami anxiety tu, kalau kita tak bimbing dia betul, dia pun tak tahu nak sabar apa lagi yang dia boleh buat. Dia dah cuba bermacam-macam. Dia bergantung pada ni, Anwar. Orang kata tahap anxiety dia tu. Ya, betul, tahap dia. Yang sikit-sikit misalnya lah, dia katakan ada upacara, dia terpaksa ke tengah, sekejap tu dia rasa tak selesa kan. Macam saya pencara, bila kita ada mengalami anxiety, bila kita nak pergi buat syarahan tu, ni nak tiba 5 minit lagi ni, kita nak buat persediaan. Jadi banyakkan kawan saya tengok dia minum kopi dulu, dia relax dulu, dia tak perlu jangan dikacau dulu masa tu 5 minit tu, lepas tu dia pergi. Bila dia mulakan kuliah tu, mula-mula tu dia tidak berapa stabil. Lepas tu dia 5 minit, lepas tu baru dia dapat dia punya platform betul. Mana dia dah stabil, anxiety tu dah dapat diatasi. Jadi ada anxiety ni dia memerlukan psikologi. Dia memerlukan orang itu faham. Orang yang mengalami anxiety ini faham, okey, kalau macam aku macam ni, macam mana aku nak settlekan, supaya dia tidak mengalami anxiety itu. Ataupun yang kes teruk, itu kita bagi ubat. Dia kalau tanda-tanda dia kadang-kadang kaki berpeluh,
dia punya tapak tangan berpeluh. Itu antara tanda-tanda nak anxiety lah tu. Ya, 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 ya. Ah, Hmm. Itulah kalau ada kawan-kawan di sini yang nak bertanya, boleh kita bantukan untuk jawab. ya. Malam saya dapat kes daripada ada orang daripada Ohio masuk. Tapi saya bagi dia peluang tak dapat dia masuk. Dia ada satu ni ada beberapa kes yang saya jumpa, Prof. Ini biasa kes ini terjadi kepada orang perempuan. Ini anxiety masalah keuangan. Bila keluarganya bila berada dalam situasi keuangan yang sangat parah, dia punya kerisauan dia tu terlalu over sangat. Jadi suami dia ni relax aja. Kita orang lelaki ni biasalah, kita tahulah macam mana nak mengaturkan keuangan keluarga. Tapi orang perempuan ni kadang-kadang dia tak boleh menerima hakikat. Jadi ada beberapa kes yang saya jumpa, dia boleh mengalami kerasukan. Ya, betul. Dia boleh mengalami kerasukan macam itu pun dah kira anxiety tu. Dia boleh merada. Dia mulanya anxiety tu Anwar. Ya, dia mulanya anxiety. Jadi dia tidak dapat kawal, dia terus jadi anxiety melampau. Anxiety melampau. Dia boleh kena kerasukan. Jadi dia kalau pergi jumpa perawat-perawat ruqyah ni, dia orang kata gangguan jin lah, jin lalu lah, tapi sebenarnya dia ada masalah kewangan sebenarnya. Jadi benda-benda macam ni banyak terjadi dalam masyarakat kita sebenarnya. Cuma kita je yang kadang-kadang pengetahuan kita kurang, jadi kita anggap benda tu yalah, yang sebetulnya orang Melayu kita ni fanatik sangat dengan benda-benda mistik, Prof. Jadi bila kita terlalu fanatik dengan benda mistik, sikit-sikit kita akan bertanya, apakah aku ni dibuat orang, apakah aku ni disihir, apakah aku ni ada gangguan jin, gangguan saka, nenek moyang akunya saka ke yang dah, semua benda itu akan muncul. Jadi dapat pula yang jenis perawat-perawat yang memprogram pesakit-pesakit ni, awak ni ada jiran selang 3-4 rumah dari rumah awak yang buat awak lah macam-macam. Jadi benda macam ni memang diminati dalam masyarakat kita. Dia pasal dalam psikologi kita, bila kita menghadapi masalah, kita tidak pernah menyalahkan diri kita. Kita akan menyalahkan orang lain. Kita suka menyalahkan orang lain. Jadi jin, saka itu dijadikan kambing hitam lah oleh perawat-perawat. Ya, betul. Perkataan tu betul Anwar. Perkataan tu betul. Dijadikan kambing hitam. Betul. Dia jadikan kambing hitam. Tapi kalau pada saya tak kisah dia nak kambing hitamkan siapa. Apakah selepas dia rawat, orang tu boleh sembuh atau tidak? Kalau dia boleh sembuh, ada orang Anwar, ada orang dia mengatasi anxiety ni berbagai cara tau. Ada yang kaki minum, dia minum dulu. Betul. Ada mabukkan diri dia dulu. Dia nak mengatasi anxiety tu. Dia kadang kita orang perokok ni, dia akan hisap rokok bertujai-tujai. Dia hisap rokok, betul. Hisap lagi. Itu cara-cara. Dia faham dia ada anxiety. Dia ada mempunyai cara sendiri untuk mengatasinya. Tapi pada saya tengok kebanyakan, semua, bukan kata kebanyakan, semua kes-kes anxiety dia minda dia tu. Minda dia tu. Macam tadi Anwar cakap pasal apa tu, dia marah anak dia. Dia rasa terkilat sikit. Ya, betul. Yang itu dia tak selesaikan. Jadi hinggalah dia jumpa dengan anak dia, betul-betul dia selesaikan benda yang dia nak bermasalah tadi. Maknanya dia tidak ada lagi penyesalan apa-apa. Baru itulah cara dia yang dia dapat mengatasi anxiety itu tadi. Dia ibarat itulah macam saya kata, jalan licin bagus, tiba-tiba tengah jalan tu ada satu batu, satu lubang. Itu yang menyebabkan tu. Ya, betul.
Jadi itulah Prof, sebenarnya dalam masyarakat moden kita sekarang ni, masalah lemah mental terlalu Ya, terlalu banyak. betul, betul, betul. Kita lemah jiwa lah kalau bahasa kita. Jadi kita ni tak ada kekuatan. Dapat yang orang panggil Gen Z sekarang ni, kalau dia buat kerja dekat mana pun kena marah sikit dengan bos, dia sanggup berhenti tau. Budak-budak sekarang, budak-budak Betul, moden sekarang betul. ni. Dia tak Saya ada. ada jumpa satu orang, dia bertengkar. Dia bukan bertengkar sangat pun, dia selisih faham dengan kawan kerja dia, dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja. Itulah Pada dia saya punya, itu kelemahan. kekuatan, Dia punya kelemahan mental itu. dia. Ada soalannya. Adakah anxiety disebabkan oleh gangguan jin dan lain-lain? Itulah yang kita dah cerita tadi. Itu aura tu. Ah, Dia tengah sedap-sedap, sejuk kan. Badan cerita terlalih, dia terasa bahang di belakang dia. Dia terasa sejuk. Jadi ini, jika dia terasa tu, dia punya fokus dah lain. Jadi ini yang antaranya yang jadi penyebab anxiety ni. Saya pernah mengalami anxiety ni, Prof. Dulu, Ya. masa zaman saya bekerja dekat hospital dulu, orang yang datang dengan ambulan, bila saya pergi ambulan call, tengok kaki putus, tangan putus, saya boleh kutip tangan dia tu, saya boleh kutip kaki dia tu. Saya tak ada masalah. Tapi bila dah berumur ni, saya bila tengok dekat jalan raya ada aksiden, saya rasa macam ada rasa berdegup juga hati tu. Tak nak tengok. Kita tak nak tengok. Rasa tak sanggup nak tengok orang yang kadang-kadang tak cukup sifat dia. Tapi kalau dulu-dulu, zaman-zaman bujang dulu, orang yang aksiden yang parah-parah tu pun kita boleh hadap. Yang sampai berkecai kepala dia pun kita boleh pergi tengok. Jadi yang sekarang ni saya mungkin dah berumur sekarang ni. Jadi kelemahan mental tu ada lah agaknya. Mungkin Ya, memang ada tu. bila kita dah berumur ni, maklum je lah. Mungkin kekuatan mental tu dah tak ada lagi ke, dah melemah ke, wallahualam. Lagi satu pun, bila ada orang-orang terdekat yang meninggal, macam hari tu mak mentua saya meninggal, saya rasa macam menggigil badan tu. Dia dah mula. Kalau tidak dulu, itu anxiety tu. Ya. kalau tidak dulu saya rasa macam okey je, tak ada masalah apa pun. Orang meninggal ni normal lah bagi saya. Orang lahir adalah meninggalnya. Takkanlah semua tak ada mati. Kita fikir macam tu. Tapi bila dah berumur ni, mungkin jiwa tu dia lain lah sikit lah, Prof. Itu je lah. Tapi tak ada lah. Tapi sekejap je saya atur balik saya punya pergerakan nafas saya. Itu maknanya minda kita pun dah kuat. Mana dalam diri kita ada benda yang boleh mengimbangkan balik. Imbang balik. Ya, betul. Ya. Jadi saya pakai sistem nafas kita, saya turunkan balik kita punya dengupan, Penapasan. kita. Satu ubatnya lah yang penapasan, yang bukan ubat, tapi penapasan tu ubat besar sebenarnya. Ya, betul. Dia kalau nak kira jaga nafas. Ya, betul, jaga nafas saja. Kita jaga nafas. Dekat situ kita dapat kawal balik lah. Kita dapat kawal balik. Lepas tu kita betulkan balik kita punya pemikiran kita tu. Kita cari balik. Kalau misal kata dalam orang meninggal tu, kita tanam balik. Alah, semua orang meninggal. Kita ni pun tunggu turn je untuk meninggal. Jadi kita bagi semangat balik pada diri kita. Itu seolah-olah macam semangat tu tadi bila dengar sesuatu peristiwa yang menyedihkan tu, dia macam hilang sekejap. Lepas tu kita panggil dia balik. Ibaratnya kita pujuk dia balik. Kita kata, yalah, ini meninggal normal lah. Semua orang akan pergi. Jadi dia akan, alhamdulillah lah, bila kita atur balik nafas, okey, dia hilang balik. Gitu je lah, Prof. Ada apa-apa soalan ke begitu, Prof? Tak ada soalan. Itulah tu saya tengah cari juga ni.
Ya. Tak ada apalah. Saya dah cek. Kadang-kadang tajuk-tajuk ini, kadang-kadang kita masuk tajuk-tajuk yang berat ni. Ini anxiety tajuk berat. Dia anxiety ni sebenarnya dia dalam satu tajuk besar dia adalah kelemahan mental. Jadi dalam kelemahan mental, Lemah mental. Dalam kelemahan mental ni, Prof, bukan saja anxiety. Kelemahan mental ni orang yang kadang-kadang mengalami penyakit yang tak sembuh-sembuh. Dia tak sembuh-sembuh pun. Itu pun kelemahan mental sebenarnya. Ya, betul. Kadang ada orang yang putus cinta, bercerai, tak boleh move on dan sebagainya. Itu pun kelemahan mental. Jadi ada orang banyak. Kelemahan mental ni tadi dia terlalu luas. Jadi macam dulu Prof ada buatkan Fikri tu, dia sangat membantu. Fikri tu sangat membantu untuk kekuatan mental. Itu penting tu. Untuk kita kuatkan balik mental kita. Dan orang yang kuat mental ni, dia punya hormon untuk pulihkan dia daripada penyakit dia akan berjalan lancar. Akan berjalan lebih baik. Tapi kalau dia sedih yang melampau-lampau, marah yang melampau-lampau, dia terperangkap dengan emosi-emosi tu, mental dia lemah lah tu. Biasa orang yang dia tak boleh diuji sikit. Uji aja sikit, mula dah lemah. Kena marah dengan bos, berhenti kerja. Kena marah dengan suami, kena tegur dengan suami sikit, dah lembik. Dah mula nak itu nak ini, datang barat. Itu semua dah tu. Semua Betul. Jadi itu sebenarnya kekuatan mental tu adalah kita punya kunci utama. Seseorang tu harus belajar bagaimana dia kena kuatkan mental dia, sama ada dengan cara ubat-ubatan, cara senaman ke, cara riadah ke. Itu masing-masing punya cara lah. Jadi kalau misal kata saya, biasanya saya akan buat solat hajat, kita buat solat tahajud. Itu untuk itu kes yang besar yang kita hadapi terancang mana? Apa dia, Prof? Kalau misalnya lah, besok kita ada satu event yang besar. Bila kita sembahyang, kita berdoa, itu adalah cara-caranya mengatasi anxiety kita tu. Kalau kita jenis, ada orang yang dia anxiety, tapi cara dia tidak begitu. Okey, malam ni misalnya lah, biasa saya ingat dulu, nak periksa, pergi persediaan kita untuk itu. Jadi kita mengaturkan tu ialah untuk mengatasi kita dapat anxiety ketika perkara itu berlaku. Betul. Kita menyediakan kita secara fizikal dan juga mental. Jadi mental mesti kena, apa pun mental mesti kuat. Bila kita tiba situ, kita boleh itu. Saya ada jumpa satu orang. Ini cerita. Dia ini kita cerita kesihatan kan. Ada seorang kawan ni, budak muda, 1 bulan puasa dia datang jumpa saya dalam klinik. Orang bawa lah. Itu saya kata, budak ni budak Negeri Sembilan. Jang, apa hal? Saya tanya. Bila saya jumpa orang Negeri Sembilan, saya memang suka cakap cara dia. Saya ajukkan. Apa hal, Jang? Katanya. Dia cakaplah cara dia. Dia kata dia ada masalah, katanya. Apa masalah kau? Saya dah kahwin, katanya. Tapi semenjak kahwin dah 4-5 bulan lah, dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Okey. Saya kata, Jang, itu kau sudah rugi, Jang. Dia tahu, katanya. Bukan dia tak nak, dia nak, katanya. Tapi bila dekat, habis semua, katanya. Jang. Habis tu, saya pun tak ada ubat di masa tu. Dia kat situ. Kalau misal saya tak betul, saya pun terjebak dalam anxiety itu juga. Banyak bercelaru, tau. Jadi saya berbual dengan dia. Berbual. Jadi dia daripada serius tadi jadi ketawa. Bila dia ketawa, saya tengok gigi dia. Ini
teknik-teknik saya apa tu praktis lah. Saya tengok gigi dia hitam, ada ganggahan dia hitam. Jang, apa hal gigi kau ni? Itu gigi ni banyak hitam-hitam, kadang cabut, kadang tidak katanya. Tak kuat katanya. Oh, lepas tu saya tanya, dia budak muda, jadi dalam homeopati bila kita tengok gigi ada hitam ni, dia ada benda yang kurang sihat. Okey. Jadi saya dah teragak benda tu. Saya tanya, kau kerja apa Jang? Dia tak kerja duk, itu kerja biasa dekat rumah katanya. Bapak kau? Bapak Dan katanya bawa taksi. Taksi kat mana? Dia long distance katanya. Ini dah saya buka cerita sikit lah Anwar. Bila dia taksi long distance ni, tahulah driver taksi, dia menabur bini. Oh, okey. Ini long distance punya taksi dulu yang saya tahulah. Saya dekat kampung dulu ramai orang bawa taksi jalan jauh. Ya, betul. Dia kalau pergi Johor tu dia tak boleh lari. Dia tidur di Johor. Jadi dia buat Johor tu, kalau selalu dia ke Johor, tahu-tahu dia ada seorang kat Johor tu. Jadi orang bawa taksi ni banyak terjebak dalam hal macam tu. Jadi dia ni selalunya daripada segi kesihatan, dia membawa penyakit. Okey. Penyakit itu sudah pergi pada budak ni. Yang dalam bahasa tu antaranya lah sifilis, antaranya. Jadi bila ada tanda tu pada gigi itu, saya dah buat macam ni. Saya kata, Jang, macam ni, aku bagi kau ubat ni. Saya bagilah ubat yang mengatasi masalah yang bapak dia bawa tu. Tak kata, lepas raya tu kau datang balik Jang katanya. Nanti aku nak tengok. Yo katanya. Lepas tu dia dah bayar apa semua, baliklah dia. Lepas raya saya telefon dia. Jang, bila kau nak datang jumpa aku lagi? Tak perlu katanya. Tak perlu katanya. Saya sudah bagi dia ubat yang berkaitan dengan penyakit yang bapak dia bawa itu. Pergi pada dia. Dan saya bagi ubat itu. Ubat itu terus menenangkan dia. Dah selesai katanya. Dia dah syukurlah katanya. Jadi yang tadi dia kata tadi, saya balik pada ini untuk kawan-kawan lah. Ni dia kata anxiety berpunca daripada terperanjat apa sebenarnya. Kemudian dia kata ada ubat ni tadi. Dia kata anxiety berpunca daripada terperanjat, trauma yang dialami, kekecewaan yang itu termasuk lagi situ penyakit yang berjangkit yang dibawa oleh keturunan. Dan kes macam budak ni lah. Contoh rawatan, ada yang kata termasuk netromio, pusatilla dan stapistegra tadi tu. Saya tambah satu lagi, ubat yang saya bagi budak tu. Mercury. Mercury ni dia orang perubatan biasa takut. Dia memang heavy metal lah. Yalah. Jadi tapi kita dah jadikan dia ubat homeopati. Dia dah jadi ubat. Saya bagikan budak ni sekali bagi. Bayangkan dapat 5 bulan. Dia kata bukan dia tak nak, dia tiba kat bini dia, semangat dia jatuh. Tak boleh pakai katanya. Lombek katanya. Budak-budak. Muda. Lombek betul katanya. Jadi itu anxiety tu anak. Betul. Jadi ada kes anxiety di mana orang suami isteri yang dia
tak boleh bersama dengan suami isteri dia tu, tidak cukup kekuatannya tu, antaranya ada elemen anxiety di situ. Kita tak tahu, itu kita kaji mengapa dia dapat anxiety kemudian. Oleh sebab dosa yang dia bawa ke, kita tak tahu. Tapi ada ubatnya. Ini ada komen daripada Mesa, iaitu generasi sekarang kurang bersosial, hanya hadap gadget 24 jam katanya. Lagi satu, dia orang tengok filem-filem. Dan dia nak dapatkan performance yang dalam filem itu. Okay. Dia tak tahu dalam filem tu orang tu pakai ubat. Jadi itu dia masalahnya. Itu sebab saya kata satu soalan ni Prof. Dia tanya pendapat Prof tentang grounding. Apakah pendapat Prof tentang grounding? Ya. Saya tidak faham betul tu Anwar. Okey, faham? Saya faham. Okey, grounding ni sebenarnya dia adalah satu, orang panggil dia dalam keilmuan energi. Maknanya seseorang itu kadang-kadang apabila dia berada dalam emosi negatif atau dia berada di dalam sesuatu hal-hal yang ni dia keluarkan, dia macam elektrik lah Prof, dia ada kabel bumi. Dia yang mana cas yang dah over tu, yang dah lebih tu, dia akan masukkan ke bumi. Itu dipanggil grounding lah dalam energi lah. Itu dia tanya Prof, apa pandangan Prof tentang grounding tersebut. Tolong jawabkan. Itulah. Jadi pada saya sebenarnya anxiety ni dia terlalu luas. Dia punya jalan cerita dia tu kalau saya pun saya terpaksa berhadapan dengan pesakit tersebut, saya tak boleh dengar secara, saya kena adalah saya punya susunan soalan-soalan yang saya kena tanya pada dia supaya dia boleh menjawab. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ni iaitu teori 4 tungku. Ini banyak orang yang terkena di zaman moden ni. Teori 4 tungku ni macam ni. Tungku pertama adalah kesihatan, tungku kedua adalah kejaya, tungku ketiga adalah kekeluargaan dan tungku keempat adalah masyarakat sosial. Jadi apabila seseorang itu terlalu fokus dengan kejayanya, pagi, petang, siang, malam, dapatlah dah ada TikTok sekarang, tak kira masa celik mata, buka telefon, buat live, cari duit sebanyak-banyaknya, dia rasa macam seolah-olah duit itu tadi adalah yang boleh membantu. Betul, duit tu boleh membantu keluarga, boleh membantu masyarakat, boleh membantu kesihatan dia. Tetapi bila dia terlalu fokus dekat kejaya dia akan hilang kesihatannya, dia akan hilang kekeluargaannya dan dia akan hilang dia punya sosialnya. Jadi orang yang banyak kita tengok, orang yang terlalu fokus dengan mengejar kejayanya ni, dia nak berjaya, selalunya dia akan mengalami sakit. Dalam keluarga dia pun kadang-kadang dia bercerai-berai. Dalam masalah sosial, orang meninggal pun dia tak dapat nak pergi. Macam mana nak pergi? Baru nak hari ni ada kelas dekat Kelantan, besok dekat Terengganu, ada kerja dekat Pahang. Jadi dia terpaksa travel mengejar kerja-kerja dia ni. Ya. Di situ kadang kesihatan dia dah tak terjaga. Tidur dah lambat. Jadi orang-orang macam ni lah kebanyakannya yang saya jumpa, orang yang mengalami anxiety. Orang yang dah tak peduli lagi daripada segi kesihatan dia. Jadi kita kalau nak mengejar kita punya kejaya tu, jangan sampai kita padamkan api keluarga tu. Tungku kita tu jangan sampai kita padamkan. Kita boleh slowkan sikit, tak apa. Selalunya yang jadi dalam kekeluargaan yang bercerai-berai ni bila pasangan tu tidak memahami
yang bahawa pasangan dia tu sedang mengejar sesuatu impian dia, sedang mengejar cita-cita dia, dia tidak memahami, mulalah dia mencari salah. Itu tak kena, ini tak kena, abang dah ada girlfriend ke dekat luar sampai tak nak balik-balik. Itu semua timbul. Itu semua muncul. Itu yang menjadi isu dalam perceraian rumah tangga. Mulalah orang itu bila dia tak dapat menjaga kesihatannya dengan baik, dia masuk hospital, dia sakit dan sebagainya. Gitulah Prof. Jadi kita sekarang ni kita kena imbangi. Keluarga kita jangan tinggalkan, kesihatan kita kena jaga, kekayaan pun kita kena kejar, masyarakat pun kita jangan tolak. Jadi di situ cabaran bagi kita lah. Cabaran bagi kita kalau kita nak hidup bahagia, nak hidup sihat, kita kena jaga empat tungku tu menyala, tapi kita boleh kawal dia. Gitu yang saya nak kongsikan. Okey. Kita dah lebih lah. Dah lebih lah. Dah 17 minit lebih. Okey, kita cari sama ada kita sambung tajuk ni lagi. Kita buatkan lebih seronok lagi malam besok. Tapi saya berhajat nak teruskan dengan masalah mental pada malam besok. Tapi Bagaimana Prof, kita mengatasinya dan apa ubat-ubat yang sedia ada. Ubatnya insya-Allah ada. Antara ubat yang selalu saya syorkan ialah Fikri. Saya ada dua version Fikri. Satu Fikri kecil yang biasa, itu untuk mereka yang kes-kes yang mudah. Satu kes berat, saya bagi nama Fikri Special. Okey. Kita jumpa malam esok. Baik. Hingga itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.